Dia pegang tangan aku. Anak saya. Saya tak sempat pegang awak masa lahir. Dia bisik. Aku cuba tarik tangan tapi tak boleh. Dia ketawa dan ketawa tu berubah jadi jeritan. Katil terbakar. Dinding runtuh. Aku bangun dari tidur dalam keadaan berpeluh, sesak nafas dan tangan aku ada kesan cakar panjang 4 garisan. Pak, ya, jumpa aku keesokan pagi dan tanya keadaan aku. Bila aku cerita semuanya, dia cuma pandang lama dan bagi satu nasihat, kalau kau nak tamatkan semua ni, kau kena patah balik ke tempat semuanya bermula, wad bersalin lama. Dan kali ni, masuk. 1 minggu selepas malam di wad bersalin lama, aku masih bekerja seperti biasa, tapi dalam hati, ada yang tak kena. Perasaan aku jadi semakin sensitif. Mata aku sering letih walau cukup tidur. Kadang-kadang, aku rasa macam ada yang berjalan di belakang aku setiap kali aku balik rumah. Tapi yang paling menyeramkan, aku mula dengar suara itu lagi. Suara itu datang dalam mimpi. Suara Pontianak itu yang menangis, yang memanggil nama aku. Aku tidur, dan dalam tidur aku, dia ada di sana, dekat dengan aku, lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu semakin kuat, semakin jelas, sampai aku rasa macam dah tak ada ruang untuk lari. Razali, kau tak boleh lari. Kau anak saya.